Dalam Al-Fatihah ada satu ayat kata dia, ayat tu kita kena pegang, kita kena doa. Allah kata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lengkap lah. Dekat situ dah lengkap. Masa saya accident, masuk dalam ward, bila keluar dari hospital, kaki saya dah. Saya termenung. Dalam 2 jam saya termenung. Tiba-tiba saya ingat arwah bapak tak macam ni. Saya pun baca, ya Allah, kau dah ambil hak engkau. Sekarang kau tolong aku, ya Allah. Aku nak teruskan hidup. Aku nak teruskan hidup macam mana ni, ya Allah. Sampai sekarang pun, apa pun masalah saya itulah. Yang penting saya cakap, ya Allah, pertolongan aku, ya Allah. Aku susah ni, ya Allah. Hanya pada engkau aku memohon. Macam itulah. Kita ada ni sikit juga. Berapa kali ni? Daripada Samsul Ibrahim nak sampaikan sumbangan sikit, daripada baku makanan sikit, daripada Datuk Bandar pun sendiri, daripada Yayasan Penyayang, sampaikan kita semua